Walaupun semua alasan itu betul, tak menabung memang tak kaya dan tiada siapa yang bertanggungjawab untuk perbaiki kewangan kita kecuali diri kita sendiri. Tiada siapa yang bertanggungjawab untuk perbaiki kewangan kita kecuali diri kita sendiri. Kewangan kita bukan tanggungjawab orang lain, bukan tanggungjawab pakcik makcik kita, bukan juga tanggungjawab ibu bapa kita. Ia adalah tanggungjawab untuk diri kita sendiri. Mungkin sebelum ini kita tidak mampu untuk perbaiki kewangan kita dengan menabung duit. Apa salahnya kalau kita ubah cara kita dengan menabung emas pula? 10 gram di tangan saya ini adalah gold bar keluaran Public Gold dan beratnya adalah 10 gram. Dengan 10 gram ini, sekurang-kurangnya kita dapat kukuhkan tabungan kita yang bernilai sekitar RM4,000. Dan bagaimana cara untuk kita dapatkan 10 gram ini dalam masa 10 bulan? Jawapannya mudah saja, konsisten dan disiplin. Menabung 1 gram 1 bulan sehingga kita dapat 10 gram seperti ini. Mulakan dulu menabung, anda akan tahu keajaibannya di masa akan datang. Bila otak kita sama seperti otak orang kaya, kita akan cari 1001 jalan untuk jadikan kita lebih kaya. Bukan 1001 alasan untuk mencari kegagalan. Semoga perkongsian saya bermanfaat. Langkah pertama anda boleh memberi manfaat di masa akan datang. Nak mulakan tabungan emas bersama Public Gold? Boleh isi beg biru, saya akan guide anda sebaik mungkin. Jangan lupa follow